dia ni masalah ni. Mas. Amin, tak apa ke ni Amin? Gigit-gigit macam ni Amin? Boleh ke? Hai kawan-kawan. Dengar tak tu? Amin gigit-gigit Mr. Billy tu. Kan cik, kan bunyi dia macam tengah gigit salad. Mestilah boleh gigit-gigit macam ni. Mami tanya Amin boleh ke tidak. Mestilah boleh. Mi suka Mr. Billy ni. Tak tahulah kenapa Amin suka. Amin nak cerita satu rahsia tapi jangan cerita dekat Mami tau. Kadang-kadang kan kalau Amin makan, lepas tu ada makanan tu tersekat dekat gigi Amin, Amin akan gigit Mr. Billy ni. Bila Amin buat macam tu, cebisan-cebisan makanan yang dekat gigi Amin tu terkeluar. Dia macam kita gosok gigi lah kan. Kalau manusia kan gosok gigi. Amin tak suka kalau Mami urus gigi Amin. Jadi biar Amin buat macam ni. Macam urus gigi lah jadinya. Habislah ni kantoi ni. Mami dah nampak ni ada cebisan makanan dekat kepala Mr. Billy ni kawan-kawan. Amin larilah dulu. Nanti kan Mami marah Amin pula. Amin buat tak tahu je lah. Bukan Amin yang buat tu Mami. Simba yang buat tu. Hihihi.